Tamatlah sudah Mechamatsu Gear 1. Itulah yang dikatakan daripada CEO Monster iaitu Tuan Nizam Razak. Dengan berakhirnya season 4, perjalanan Mechamatsu Gear 1 sudah pun berakhir. Tapi apa itu Mechamatsu Gear 1? Gear 1 merangkumi Mechamatsu Movie 1 dan 4 season Mechamatsu dengan 52 episod penuh yang telah dirancang Monster dan mengambil masa selama 5 tahun untuk dihasilkan. Plan Monster adalah untuk menghasilkan animasi untuk Gen Alpha bertemakan format Bad Robot of the Week. Mechamatsu dirancang untuk diekspor dan tembus pasaran antarabangsa seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan lain-lain negara. Mechamatsu juga dirancang untuk mempunyai mainan tersendiri iaitu Mechanizer. Kini sudah di pasaran tau korang. Cepat beli! Gear 1 punya checklist semua dah settle. Agaknya checklist untuk Gear 2 pula macam mana ya? Komen teori korang sekarang.